أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. الفاتحة. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'alimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Hadina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dapat bertemu malam ni untuk meneruskan kuliah tadabbur dan tajuk kita insya-Allah. Terbayar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan sambung dengan satu surah yang antara surah-surah terpendek. Surah-surah yang menjadi kegemaran, yang menjadi kelaziman, yang menjadi pengulangan kita dalam solat, iaitu nama dia Suratul Kautsar. Muka surat 602, surah yang ke-108. Surah ini mempunyai 3 ayat sahaja. Antara surah-surah yang terpendek. Kemudian surah ini adalah surah Makkiyah. Ada juga pendapat yang mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Kemudian perkataan ataupun nama surah ini Al-Kautsar diambil sempena perkataan Al-Kautsar pada ayat pertama surah Al-Kautsar. Ibarat tanpa dirahmati Allah, mari kita melihat secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar. Daripada segi bahasa, Al-Kautsar ini maksudnya adalah kebaikan yang melimpah ruah, yang tidak pernah putus. Maksud lain bagi Al-Kautsar pula adalah sebuah sungai di syurga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya ketika baginda bersama dengan kami di dalam masjid, tiba-tiba baginda melelapkan matanya seketika. Selepas baginda melelapkan mata seketika, baginda mengangkat kepalanya dalam keadaan baginda tersenyum gembira. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi,
Allah. Ya. Mengapa kau tersenyum? Maka Rasulullah SAW mengkabarkan sebentar tadi, ya, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surah. Lalu Nabi membacanya kepada para sahabat. Bermula ayat pertama surah Al-Kawthar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai baginda Nabi Muhammad SAW membacanya. Kemudian baginda bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah itu Al-Kawthar? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka sambungan daripada hadis tersebut, panjang hadisnya. Al-Kawthar ini merujuk kepada sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sungai ini ataupun bekas air ini ataupun telaga ini, ya, akan dikunjungi oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum, ya, di hari akhirat kelak. Kemudian sebahagian daripada umat baginda Nabi ditegah untuk minum. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya wahai Rasulullah, ya, kenapa mereka ini ditegah? Kerana ketika peninggalan engkau, ya, umatmu melakukan sesuatu perkara yang bercanggah, iaitu apa dia? Mereka melakukan perkara yang menukuk tambah amalan ataupun mengurangkan, iaitu melakukan perkara-perkara bid'ah dhalalah, ya, perkara-perkara yang diada-adakan pada agama yang menyebabkan rosaknya agama. Itu sedikit, ya, salah satu daripada hadis berkaitan dengan surah Al-Kawthar. Wallahu alam. Cerita lain pula, asbabun nuzul ataupun kisah di sebelum penurunan surah Al-Kawthar ini adalah bagi menjawab kepada orang-orang kafir yang mana mereka ini menuduh Nabi sebagai abtar. Mana abtar? Abtar ni adalah penghujung daripada surah Al-Kawthar. Kalau tuan-tuan tengok kan, dalam surah Al-Kawthar ayat yang ketiga ada perkataan abtar. Ma'man abtar, abtar ni maksudnya terputus. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka ini sangat menitik beratkan tentang keturunan di kalangan mereka, iaitu mereka yang ada anak lelaki. Ya? Bagi mereka, kalau sesebuah keluarga itu ada anak lelaki, maka bagi mereka nasab keturunannya itu bersambung, mulia dia, berbanding dengan anak perempuan. Kenapa? Sebab bagi mereka kalau keluarga itu dia ada anak perempuan, kemudian anak perempuannya pula berkahwin dengan lelaki. Bila berkahwin dengan seorang lelaki, cucunya lah maksudnya. Cucunya ni dia dah takbinkan kepada anaknya. Dia akan memberikan kepada bapaknya. Berbeza dengan anak lelaki. Ya, kalau anak lelaki, dia berkahwin, kemudian anaknya tu akan berbinkan kepada anak dia. Faham ke? Saya ulang balik. Contoh, dia ada anak lelaki namanya Ahmad. Kemudian Ahmad berkahwin dengan Aminah. Dapat anak. Jadi anaknya ni namanya Ismail. Jadi Ismail ni akan berbinkan Ahmad. Dan Ahmad tu adalah anak kepada orang tu, kepada keluarga tu. Berbeza dengan kalau dia dapat anak perempuan. Bila dia dapat anak perempuan, dia kahwin dengan lelaki, anak itu dah takkan binkan kepada anak perempuannya. Dia dah binkan kepada anak lelaki orang lain. Begitulah dia punya keturunannya.
Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ni dikurniakan anak, tapi anak baginda Nabi Muhammad SAW meninggal di usia mudanya. Siapa anak Nabi Muhammad? Antaranya Qasim dan juga Ibrahim. Yang mana mereka ni meninggal waktu muda. Maka mendapat cacian ataupun cemuhan orang-orang kafir yang mana mereka kata Nabi ni terputus, tak ada keturunan. Kata mereka gitulah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya suratul Kautsar. Yang mana Kautsar yang kita lihat tadi di permulaan, apa maksud Kautsar kat sini, iaitu kebaikan yang melimpah ruah yang tidak pernah putus. Apa antara kebaikan baginda Nabi yang menjawab ataupun menepis dakwaan orang-orang kafir yang mengatakan Nabi ni istilahnya Nabi ni dah tak mulia dah disebabkan tak ada keturunan lelaki. Maka Allah Ta'ala muliakan Nabi. Kita perhatikan nama baginda Nabi Muhammad SAW ini sentiasa disebut-sebut, bahkan tidak sah sekiranya kita mengucapkan syahadah tanpa menyebut nama baginda Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga dengan kalimah, dengan lafaz azan. Berkumandangnya azan di seluruh dunia, maka dalam lafaz azan tu juga ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu, Allah muliakan Nabi lagi dalam setiap solat. Ketika baca tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, adanya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti apa yang diperkatakan oleh orang-orang Arab, orang-orang kafir yang merendah-rendahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dibayar? Point. Itu dia antara sejarah asbabun nuzul daripada surah Al-Kautsar. Baik. Ayat yang pertama, tuan-puan yang baru masuk Al-Quran, boleh buka muka surat 602 Suratul Kautsar, ayat yang surah yang ke-108. Mari kita meneliti satu persatu dia punya maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Apa maksud inna? Inna maksudnya sesungguhnya. Ataupun boleh tulis sendiri. Inna maksudnya sesungguhnya. A'tainaka maksudnya kami telah menurunkan ataupun telah memberi. Sesungguhnya kami telah memberikan. Kami telah memberikan kepadamu. A'tainaka kal-kautsar. Kautsar tadi merujuk kepada maksud tadi itulah dari segi bahasa tu kan, kebaikan yang banyak, yang melimpah ruah, yang tidak pernah putus. Itu maksud dia kal-kautsar. Baik. Bila mana kita tadabbur surah, tuan-puan, kita kena faham bahawa ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan daripada malaikat Jibril kepada baginda Nabi, permulaannya adalah khusus kepada Nabi. Kemudian bila Allah Ta'ala minta sampaikan kepada manusia, maka ayat yang sama ni juga tertuju kepada kita. Cuba kita pandang daripada sudut kita pula. Allah nak tegur kita ni, tuan-puan. Allah nak sedarkan kita malam ni. Allah nak bagi tahu apa? Sesungguhnya aku ni, ya ini Allah, bukan saya lah, maknanya Allah sebut. Sesungguhnya kami, Allah sebut, telah memberikan kepadamu, wahai manusia. Wahai Muhammad dan wahai segala umat. Kal-Kautsar, kebaikan yang melimpah ruah yang tidak pernah putus. Apa contoh kebaikan yang tidak pernah putus?
iaitu nyawa, kesihatan, kelapangan masa, dipermudahkan urusan. Hari ini tuan-puan, kita boleh bercakap, kita boleh jalan, kita boleh buat apa sahaja dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak ada halangan. Berbanding saudara kita yang sedang berjuang, sedang berperang ya, di belah sana tu, yang mana mereka duduk dalam keadaan ketakutan, mereka duduk dalam keadaan risau, roket ataupun hentaman daripada peluru-peluru tu jatuh dekat rumah-rumah mereka. Tapi Masya Allah, hari ini, saat ini, kita tak rasa pun benda tu. Bahkan Allah Ta'ala berikan lagi kita hujan yang lebat. Kemudian berikan kita rezeki. Kalau tanam pokok tu hidup semuanya. Apa saja Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita sangat banyak. Kat sini Allah nak tegur kepada kita juga, berapa banyak tanda ataupun rasa kita syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan. Berapa persen kita syukur kepada Allah berbanding kita lupakan Allah. Hari ini kalau Allah Ta'ala tarik sikit je nikmat, maka kita tiba-tiba baru tersedar, ya Allah, nikmat tu rupanya berharga. Kemudian kita minta Allah kembalikan cepat-cepat. Contohnya apa? Allah Ta'ala tarik nikmat kesihatan. Allah Ta'ala tarik nikmat rezeki. Hutang sana sini, kemudian tak sihat, sakit. Maka waktu tu kita doa kepada Allah pagi, petang, siang, malam untuk diberikan nikmat, diberikan kesihatan balik, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Tuk-tuk bila mana kita dah sihat, kita dah diberikan nikmat kekayaan, kita lupa Allah. Quran tak baca, solat lewat. Ada orang susah, kita jarang sedekah. Mana kata kita ni minta dekat Allah, kita berkepentingan. Bila mana kita rasa kita dah ada benda tu, kita dah rasa nikmat tu banyak dekat kita, kita lupakan Allah. Ya Allah, banyak saat ini tuan-puan, masyarakat kita terleka dengan nikmat dunia. Maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita dapat tahu bahawa segala nikmat yang ada pada kita hari ini bukan kita punya, Allah yang pinjamkan. Tuan, Allah yang pinjamkan. Kautsar ni maksudnya adalah nikmat. Nikmat kebaikan yang melimpah ruah, yang tidak pernah putus. Apa jadi kalau putus? Contoh nikmat bernafas. 24 hours Allah bagi kita nikmat bernafas. Kita sedang menyedut udara yang segar. Tiba-tiba Allah cut kita punya nikmat bernafas. Tak payah lama-lama. Cukup 3 minit sahaja. Apa jadi? Oksigen tak sampai ke otak. Kita tak dapat bernafas. Maka sesak nafas. Maka berlakulah kematian. Berlakulah sakit jantung, berlakulah pengsan dan sebagainya. Allah tangguh kejap je, 3 minit je wahai hamba ku. Contoh nafas ni aku ambil sekejap. Maka manusia dah tak bernyawa lagi. Tapi rahmatnya Allah, manusia tu beriman ataupun kufur, Allah tetap memberikan nikmat bernafas, nikmat sihat. Dalam keadaan kita jarang-jarang ingat Allah. Itu tadabbur ayat pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan kepada manusia. Bila mana kita dah sedar akan nikmat kesihatan, kelapangan, kejayaan. Bila kita sedar, semua ni Allah yang bagi. Apa kau kena buat ni? Jawapannya adalah fasalli. Maka solatlah. Ni tadabbur pada malam ni ayat tuan-puan, Allah nak sebut fa ni maksudnya fa, maka salli, solatlah. Maka solatlah li kepada Tuhan kamu.
Ini cara kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bila mana kita rasa, ya Allah banyaknya rezeki hari ni, banyaknya rezeki bulan ni. Cara kita nak bersyukur, kita tambah solat kita. Kita lebihkan masa kita untuk solat. Kalau sebelum ni kita jarang-jarang melakukan solat duha, melakukan solat tahajud, solat malam. Tiba-tiba bulan tu Allah bagi nikmat banyak solat. Kita tak minta ni tapi Allah bagi. Maka apa yang kita kena buat tanda bersyukur, Allah sebut fasalli. Maka solatlah. Ustaz, saya dah solat. Mana kata saya dah bersyukur lah. Okey. Soalannya adalah, adakah kualiti solat kita itu bertambah baik? Ataupun solatnya di hujung-hujung waktu, solatnya tergesa-gesa, solat dekat rumah, ya? Solat dalam keadaan kurang penghayatan, ataupun solat kita bertambah baik. Maka syarat untuk bersyukur kepada Allah, kalau tuan-puan ingat lagi kan, pada surah An-Nasr, kita tadabbur sesi yang lalu, idza jaa nasrullah, bila mana Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada baginda Nabi dalam peristiwa Fathul Makkah, yang mana waktu tu yadkhuluna fi dinillah wa ra'aitan nas, melihat manusia yang beribu-ribu masuk, berbondong-bondong masuk Islam. Maka apa yang Allah Ta'ala minta Nabi dan para sahabat ni buat? Fasabbih, maka bertasbihlah. Kemudian wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Sama dengan ayat ni jugalah. Di mana Allah beri nikmat yang banyak, ya, tak putus-putus. Maka cara untuk kita bersyukur kepada Allah, fasalli, maka solat. Di dalam solat tu kan ada tasbih, ada istighfar. Itu cara yang terbaik. Cara kita bersyukur, cara kita mengekspresikan, cara kita menghargai nikmat Allah adalah kita perbaiki cara solat kita. Kita lamakan solat kita. Kalau sebelum ni, lepas solat terus bangun. Lepas daripada ni, lepas solat duduklah saat istighfar, selawat, kemudian zikir. Tambah baik kita punya masa tu dengan Allah. Kan Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Ya, sekiranya hamba-Ku ni bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya mereka ni kufur, azab aku amatlah pedih. Itu janji Allah, tuan-tuan. Kalau manusia berjanji, belum tentu ditunaikan. Tapi kalau Allah berjanji, Allah akan tunaikan. Maka kalau nak Allah Ta'ala terus memberikan nikmat yang tak putus-putus Al-Kawthar ini, maka syaratnya kita bersyukur. Cara bersyukur adalah perbaiki solat, tambah baik cara solat, banyakkan bertasbih dan banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua ni juga, ya, Allah sebut dan wanhar. Kita baru melepasi, ya, hari raya Aidil Adha. Wanhar kat sini maksudnya adalah berkorban. Okay. Kemudian istilah dalam bahasa Arab, dia ada dua, wanhar. Wanhar ini merujuk kepada sembelihan korban kepada unta. Kemudian satu lagi istilah adalah zabaha. Zabaha adalah sembelihan lembu ataupun kambing. Zabaha. Yuzabbihu. Zabaha. Sembelihan kambing ataupun lembu. Tapi signifikannya ataupun indahnya bahasa Al-Quran, Allah menggunakan istilah wanhar yang merujuk kepada berkorbanlah kamu dengan unta. Kenapa Allah meletakkan unta sebagai
contoh kepada pengorbanan yang terbaik. Kerana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unta adalah satu haiwan yang sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya, sangat besar fungsinya. Siapa yang ada unta ni zaman Nabi, dia dah macam ada, contoh zaman sekarang, apa kereta yang mahal. Contoh kita ambil Tesla ke, BYD ke, kereta yang mahal lah harganya. Kerana apa kelebihan unta pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Unta dagingnya banyak. Maka bila kita berkorban dengan unta, maka dagingnya itu dapat disebarkan kepada ramai fakir miskin. Yang kedua, unta juga adalah kenderaan yang digunakan untuk berhijrah atau bermusafir daripada satu tempat ke satu tempat yang jaraknya jauh. Kemudian yang ketiga, kelebihan unta pada zaman Rasulullah ni juga, kelebihannya membawa barang yang bukan sikit banyak. Barang dagangan, orang berniaga ataupun barang-barang untuk mereka berhijrah. Maka sangat besar peranan unta ni pada zaman Rasulullah. Maka Allah memberikan satu analogi, memberikan satu contoh kepada manusia supaya cara kita nak bersyukur kepada Allah ni solat. Solatlah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berkorban. Makna kata Allah nak bagi tahu kat sini, infakkanlah, keluarkanlah sebahagian harta yang Allah telah rezekikan kepada kita. Jangan simpan lama-lama harta yang Allah Ta'ala beri. Nyawa tak lama mana dah tempat. Untuk esok kita meninggal lah. Maka kesempatan nyawa yang Allah Ta'ala berikan saat ini, keluarkan untuk bantu agama Allah. Tolong orang yang susah, bantu orang yang memerlukan. Bantu agama Allah, mudahkan urusan orang yang berdakwah, yang memudahkan urusan orang yang perlukan bantuan. Kalau belum pernah pergi umrah contoh, ataupun belum pernah pergi haji, maka usahakan duit pencen tu dah ada, PWSP tu dah ada. Jangan tangguh-tangguh, nantilah tahun depan lah, nantilah 2 tahun lagi lah, nantilah tu akhirnya kalau tidak diberikan, diambil kesempatan, maka kalau dah mati, maka harta tu akan dipertanggungjawabkan pula di hadapan Allah. Ni harta banyak-banyak, apa aku berikan ni, kenapa simpan? Kenapa tak pergi umrah? Kenapa tak tolong orang? Kenapa tidak berkorban? Kenapa tak tolong orang susah? Maka waktu tu kita tak boleh jawab apa dah. Jawapannya adalah siksaan dan juga azab Allah, kerana kita menjadi orang yang sombong, orang yang tamak dalam mengejar harta. Dalam surah Al-Takatsur Allah sebut, hatta zurtumul maqabir. Orang yang mengejar harta ni sampai masuk, baru perasan, aku ni simpan harta ni sampai masuk kubur baru sedar. Janganlah sebegitu. Okay, ini tadabbur pada ayat kedua surah Al-Kautsar. Kita berpindah ayat yang terakhir. Inna kat sini sesungguhnya. Syani'aka ni maksudnya adalah orang-orang yang membencimu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka-mereka yang membencimu. Siapa ni? Waktu ayat ni turun adalah kepada Rasulullah lah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Rasulullah, mereka lah ataupun dia lah orang yang terputus. Terputus apa maksudnya ni? Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya tuan-puan. Maksud abtar kat sini, terputus dari rahmat Allah. Maknanya hidupnya ini tidak ada padanya kesempatan
untuk meraih keampunan Allah. Bila mana nyawa dah dekat kerongkong, seperti mana kisah Fir'aun yang hidupnya mewah, hidupnya dikurniakan kerajaan yang hebat. Bila mana penghujung usianya dia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah azab Fir'aun bersama dengan kaumnya, ditenggelamkan dalam laut yang terbelah ketika mengejar Nabi Musa. Kemudian ketika penghujung usia Fir'aun, istilahnya dalam keadaan sakaratul maut, dan nak mati dia ni. Waktu tu barulah dia mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan kepada Nabi Musa. Allah Tuhan yang Maha Esa. Waktu tu Allah tak terima dah, kerana nyawa dah dekat kerongkong. Apa mesej yang Allah nak sampaikan kat sini? Tuan-puan, saat ini biarkan orang yang membencimu terus membencimu. Tidak mengapa. Kerana mereka-mereka yang merendah-rendahkanmu, mereka-mereka yang mencacimu, wahai Rasulullah, yang menggelarkanmu sebagai orang gila, sebagai ahli sihir, sebagai manusia yang mengada-adakan ayat Quran, maka biarkan mereka yang menghinamu, menghina keturunanmu, mereka ni terputus dari rahmat Allah. Di akhirat kelak, perkara yang didambakan oleh manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dibangkitkan daripada masyar. Manusia ternanti-nanti akan syafaat, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah. Maka rahmat Allah ini hanya tertumpu kepada Allah memberikan kepada manusia yang dikehendakinya sahaja. Maka bagaimana nak dapat rahmat Allah? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Nampak mudah, nampak macam ayat tu selalu kita dengar. Tapi besar peranannya dalam hidup kita hari ini. Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita peluang. Contoh, malam ni tuan-puan yang sedang menonton, lebih kurang ada 70 lebih ni, Masya Allah, wasahlan. Hidup kita ni tuan-puan sentiasa ada pilihan. Contoh seperti malam ni, tuan-puan ada pilihan. Nak dengar kuliah ke, nak buat benda lain. Nak dengar kuliah ustaz ke, nak pergi makan. Nak pergi makan ke nak dengar kuliah. Contoh setiap hari, setiap saat, setiap detik kita sentiasa dihidangkan dengan pilihan. Dan lepas habis kuliah ni nak solat dulu ke nak makan. Kemudian dah lepas solat nak baca surah Al-Mulk dulu ke nak tengok TV dulu. Kita sentiasa dihidangkan dengan pilihan. Maka amalkan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dia? Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan, ya muqallib, yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah. Ala dinika wa ala ta'ati, atas agama dan ketaatan kepadamu. Supaya nantinya bila kita berhadapan dengan pilihan, kita tidak memilih jalan yang salah. Bila kita berhadapan dengan ujian, kita tidak terus melatah. Bila berhadapan dengan masalah, kita tidak menyalahkan terus. Sebaliknya, kita mencari jalan dan juga mencari ruang untuk melihat bahawa segala ujian, segala masalah, semuanya adalah daripada Allah. Sama ada Allah nak uji kita, Allah nak angkat darjat kita, ataupun Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allahu a'lam. Itulah tadabbur surah Al-Kautsar. Dibayar tanpa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selang sedilah bermula malam ni insya-Allah saya akan kongsikan tadabbur daripada surah Al-Kautsar. Ataupun boleh tengok kat sini. Siapa yang dah ada buku Ustaz? Ustaz dah pun post buku-buku. Dan alhamdulillah
dah ada lebih kurang 70 orang kot yang saya dah pun submit buku, dan dah pun ada yang sampai. Boleh buka muka surat 103 dalam Ustaz punya buku sinopsis 30 juzuk Quran. Boleh tengok kat sini ringkas. Surah Al-Kawthar ini ringkasannya adalah berfokus kepada perintah beribadah. Allah menerangkan tentang pemberian nikmat yang banyak kepada hamba-Nya. Maka apa yang Allah minta, laksanakan solat dan berkorbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang membenci Rasulullah, dialah terputus daripada rahmat Allah. Ada ringkasan daripada tadabbur yang saya huraikan sebentar tadi. Jadi tuan-puan yang dah ada buku ini nanti boleh sampaikan kepada kawan-kawan, anak-anak, suami isteri, kita boleh kongsikan. Seterusnya saya akan kongsikan sedikit berkaitan dengan tajwid. Tadabbur dah selesai, kita pergi kepada sesi tajwid pula. Di awal tadi saya ada sebut yang mana Suratul Kawthar ini adalah antara surah terpendek, surah yang menjadi kegemaran, menjadi favourite masyarakat kita hari ini. Selain daripada Qul Huwallahu Ahad, Wal Asr, Inna A'tainaka pun antara surah yang menjadi kebiasaan kita baca dalam solat. Maka mari kita lihat antara kesilapan yang sering berlaku kepada pembaca hari ini. Pertama, kesilapan yang sering berlaku, ayat pertama adalah inna. Inna kat sini adalah wajibul gunnah. Nun yang bertanda sadu bertemu sebelumnya huruf yang berbaris tunggal. Kat sini, tuan-puan, hukumnya adalah wajibul gunnah. Hukum yang wajib dibaca dengan dengung. Kat sini seringkali berlaku pembaca tidak menunaikan hak hukum yang sepatutnya. Sepatutnya kita kena dengung 2 rakaat. Inna. Tapi apa yang berlaku? Kita baca laju je. Inna a'tainakal kautsar. Pasal tak? Inna a'taina. Di manakah wajib gunnahnya? Hilang. Bukan kerana kita tak tahu, tapi sebab kebiasaan bacaan kita telah pun menjadikan kita ni terlepas pandang. Maka bermula malam ni, kalau lepas ni contoh, tak apa nak solat Isyak kan. Kemudian dalam solat tu nanti baca Suratul Kawthar, maka betulkan cara bacaan, permulaannya perlu dengung. Bukan lama mana pun 2 rakaat je, lamakan sikit je. Inna. Barulah bacaan kita tu lebih baik. Berbanding bacaan sebelumnya. Inna a'taina. Lepas ni inna. Kemudian baca alif ramah jumpa hamzah. Kemudian yang kedua, saya fokus kepada kesilapan yang kerap kali berlaku. Kesilapan kedua adalah pada sebutan hamzah masuk dekat ain. Yang mana tuan-puan, contoh saya ni adalah gambar leher. Contoh. Huruf Al-Quran. Kalau huruf hamzah itu terletak di bahagian bawah sekali. Ini hamzah dan juga ain. Iaitu di pangkal kerongkong, bawah sekali. Manakala huruf ain dia dulu di bahagian pertengahan. Huruf ain duduk di bahagian pertengahan kerongkong. Huruf silap. Salah tadi. Hamzah dan juga ha. Huruf yang duduk di bahagian pangkal kerongkong. Manakala huruf ain dia duduk di bahagian pertengahan bersama dengan ha pedas. Saya zoom sikit nak bagi nampak. Huruf hamzah dengan huruf ha duduk kat bahagian pangkal bawah sekali. Ha.
Manakala huruf Ain, dia duduk dekat bahagian pertengahan. Ha. Jadi dalam bacaan, kita tak boleh pukul rata bacaannya. Dia tak boleh Kena bezakan bunyi Hamzah dengan Ain. Kena separatekan bunyi dia. Inna barulah bacaan tu comel. Jangan disamaratakan. Walaupun kita dah sering kali baca, berulang kali, dah hafal pun, ulang-ulang kita baca dalam solat, pastikan sebutan kita itu dibezakan. Ta. Olah bacaan kita tu lebih baik. Okey? Tu dua kesilapan yang berlaku. Kemudian huruf ta, a'taina. Dengan a'taina. Jangan jadikan ta jadi ta pula. Inna a'taina. Jangan ta, dia kena ta. Inna a'taina kal kautsar. Kemudian penghujung ayat pertama. Kesilapan yang berlaku adalah tidak mengeluarkan hujung lidah. Kesilapan yang berikutnya adalah dia tidak mengeluarkan hujung lidah. Sedangkan huruf Tha, cara sebutannya adalah lidah kena dikeluarkan sedikit. Selama mana tuan-puan baca hari ni, cuba refresh balik, ingat balik, setakat sampai hari ni baca surah Al-Kawthar, ada tak bacaan tuan-puan tu lidah dikeluarkan pada ayat pertama? Sebab waktu saya buat program, saya tanya peserta, boleh kata hampir majoriti baca dalam keadaan lidah tidak dikeluarkan. Inna a'tainakal kautsar. Apa kesilapan dia? Dia tidak mengeluarkan hujung lidah sedikit. Bila tidak mengeluarkan hujung lidah sedikit, secara tidak langsung, kita telah menukarkan huruf Tha menjadi huruf Sin. Makna kata, bacaannya bukan Kautsar, dia jadi Kausar. Gini. Walaupun tuan-puan kata saya nak baca Tha Ustaz, saya tak nak baca Sin. Ya. Walaupun kita rasa kita nak baca huruf Tha, tapi disebabkan lidah tidak dikeluarkan sedikit, menyebabkan hurufnya tertukar secara tidak sengaja. Maka sebab tu kita datang mengaji ni. 70 lebih yang ikhlas datang, yang menadah telinga mendengar kuliah malam ni. Masya Allah, tuan-puan, kita ada satu tanggungjawab yang sangat besar, iaitu kita mengubah, membetulkan, menambah baik bacaan sedia ada. Nampak benda ni macam alah, keluarkan lidah ya Ustaz. Ya, tapi dengan mengeluarkan sedikit hujung lidah ini, menyebabkan keseluruhan cara bacaan kita berbeza. Pahalanya berbeza, sebutannya berbeza, dan menyebabkan kualiti bacaan kita pun bertambah lebih baik. Itu yang dimaksudkan dengan tajwid. Makna tajwid, tajwid ini maksudnya adalah memperelokkan, tahsinul qiraah, menambah baik, mempertingkatkan, menambah nilai dalam bacaan. Inilah dia. Kita mai datang mengaji tajwid malam ni. Tadi dah tadabbur, dah tahu kisah apa yang ada pada surah Al-Kawthar. Kemudian kita tuju pula kepada cara bacaan. Maka 3 kesilapan besar yang saya keluarkan pada ayat pertama ni, take note, kemudian take action. Kalau take note saja tak jadi tu. Dia kena take action sekali, terus ubah cara bacaan supaya menjadi lebih cemerlang, menjadi lebih baik, menjadi lebih bertajwid bacaannya. Dapat? Ayat pertama. Kita masuk ayat kedua. Fasalli.
fasalli, sa sebutan huruf sad, pastikan terbalik, jangan fasalli. Jadi sin juga nanti. Pastikan huruf sad ini dibaca dalam keadaan tebal. Fasalli li rabbika. Ni silapan kedua pada ayat kedua ni adalah huruf ra. Biasanya segelintir daripada pembaca dia menipiskan huruf ra. Jadi macam mana? Fasalli li rabbika. Mai mana rab? Dia bukan rab, dia kena ra. Li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian penghujung ayat kedua kita berjumpa dengan ha pedas. Kalau tanpa tengok dekat gambar rajah yang saya lukis ringkas tadi ni, dalam Ustaz punya buku tajuk pun ada, cuma saya nak ringkaskan. Tengok kedudukan ha pedas. Dia duduk seiringan dengan huruf ain, iaitu di bahagian pertengahan kerongkong. Bila duduk di pertengahan kerongkong, cara sebutan ha pedas ini, dia sempitkan ruangan angin yang keluar. Lepas dia sempitkan, dia tekankan pula. Wan how. Nipiskan dia. Sebutan kita baca wan her. Tak comel bacaan tu. Ya, nipiskan dia. Wan how. Barulah bacaan kita tu baik. Kalau tak, sama juga ya, isu ataupun kesilapan kita menukarkan ha pedas dengan ha simple. Maksudnya lain terus, totally wrong. Maka waktu kita main mengaji ya, supaya kita dapat tambah nilai dalam bacaan kita. Boleh tuan-puan? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Tipiskan bunyi ha pedas. Kemudian berpindah kepada ayat yang ketiga, surah Al-Kautsar. Inna, sama juga isu macam ayat pertama tadi, iaitu wajibul ghunnah. Wajib kita baca dengan dengung. Pastikan situasi ini nampak macam simple, tapi ramai yang ambil ringan. Ya, ramai yang ambil ringan cara bacaannya. Sepatutnya inna syani'aka, dengung dua harakat. Dapat? Syani'aka huwal abtar. Kemudian huruf shin. Huruf shin adalah satu-satunya huruf yang ada sifat tafashi. Bermakna tafashi, hemburan angin. Yang hemburan anginnya ni, apa maksud hemburan? Maksudnya anginnya tu bertebaran. Tengok cara sebutan Ustaz. Mulut Ustaz ni dalam keadaan terkatuk atas dan bawah. Kemudian anginnya itu ditolak keluar. Inna sya. Jangan baca inna sa, itu jadi sin. Pastikan alert dalam bacaan. Dia kena inna syani'aka huwal abtar. Kemudian penghujung ayat ketiga, jangan baca abtar. Baca abtar. Tebalkan huruf ra. Boleh tuan-puan? Okey, selesai 3 ayat surah Al-Kautsar. Saya ulang siar cara bacaan yang betul. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya buka muka surat 602 suratul Kautsar.
Perhatikan cara bacaan saya supaya kita dapat ikut dan dapat tambah baik bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okay, kelas. Selesai suratul Kautsar pada malam ni. Baik, supaya tanpa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tuan-puan bertanya soalan, saya maklumkan siap-siap. Untuk makluman tuan-puan, alhamdulillah, Ustaz punya buku ketiga yang kita gunakan untuk sesi tadabbur dan tajwid ini, iaitu buku nota sinopsis 30 juzuk Al-Quran ini, sudah pun mula diedarkan, dipostkan kepada tuan-puan yang dah pun pre-order, yang dah pun order. Cuma saya nak maklumkan dekat tuan-puan, urusannya adalah secara berperingkat. Makna kata kalau tuan-puan sebelum ni dah pernah WhatsApp Ustaz, dah pernah booking order, tuan-puan diminta untuk WhatsApp kembali untuk memaklumkan bahawa Ustaz, contoh saya ada beli satu Ustaz, kalau kata contoh tuan-puan, Ustaz saya nak top up lah, saya nak tambah lah daripada satu kepada dua, boleh, tak ada masalah. Kerana untuk makluman tuan-puan juga, buku kali ni kita rangkumkan 118 muka surat. Totalnya adalah 118 muka surat dan semuanya berwarna-warni. Dan saya berikan dekat tuan-puan juga di penghujung buku ni, kita ada kisah Ashabul Ukhdud. Dan gambar-gambar ilustrasi yang kita gunakan, Masya-Allah, kita menggunakan teknologi sekarang, iaitu teknologi AI. Ada yang tanya, Ustaz lukis ke gambar ni? Tak, saya tak lukis. Saya gunakan teknologi sekarang lah. Kita tulis saja, saya nak gambar sebagaimana, kemudian dipaparkanlah gambar tersebut. Tanpa boleh baca kisah ni, kisahnya ada dalam hadis Nabi, tanpa boleh tengok rujukan yang saya gunakan. Dan juga ada sambungan kisahnya daripada surah Al-Buruj yang 4 sehingga 10. Okay. Apa yang menarik buku ni tuan-puan, siapa yang dah dapatkan buku ni juga, dekat bahagian belakang buku ni ada QR yang tuan-puan boleh dengar tadabbur yang telah pun dilaksanakan daripada juzuk 1 sampai 30. Dan kenapa kena beli buku ni Ustaz? Sebab kuliah tadabbur dan tajwid kita ni, saya akan manfaatkan buku ni sebagai khulasah, sebagai kesimpulan. Macam malam ni kan, kesimpulan daripada surah Kautsar. Kalau minta ulang balik daripada awal sampai akhir, mungkin kita macam banyak lah Ustaz. Jadi kalau dah ada buku, sebab kita mengaji tuan-puan, afdalnya, paling terbaik, kita kena ada kitab, kena ada buku, supaya kita punya kepala ni tidak menerawang ke tempat lain. Saya dah ada buku Ustaz, dah ada catatan nota, bagus. Cuma catatan nota kita tu, adakah dia boleh bertahan lama? Kalau tulis kat kertas A4 kan, minggu depan tahan mana kertas A4 ni hilang lah, contoh. Jadi alhamdulillah, Allah izin, kami tim Ustaz Tajwid dah pun menerbitkan buku ketiga yang insya-Allah memudahkan, membantu tuan-puan untuk lebih istilahnya kita dapat memahami Al-Quran dengan lebih mendalam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Buku ni berapa harga? Okey, buku tadabbur, buku sinopsis yang saya keluarkan ni, harga asalnya adalah RM60. RM60. Saya bagi harga RM40 tuan-puan. Yang dah pre-order dulu tu yang awal, itu harga lain. Tapi yang sebab saya kata sebelum ni, kalau buku dah keluar, harganya akan jadi harga
harga ready stock iaitu RM40. Macam mana nak beli? Ambil nombor Ustaz dekat ruangan komen. Saya letak nombor Ustaz dekat ruangan komen. Tuan-puan dapat order dengan Ustaz lah. Ustaz tak ada dekat Shopee ke dekat TikTok, tak ada ke? Saya tak letakkan lagi. Sebab nanti kalau saya dah letak dekat platform TikTok ataupun social PP tu, harganya akan jadi harga asal balik. Jadi saya tak letak lagi dekat platform jualan tu. Sebab saya nak tuan-puan dapat harga istimewa. Kita nak bagi, Ustaz nak bagi kenalan-kenalan Ustaz, pelajar-pelajar Ustaz semua dapat harga istimewa dulu. Nanti kalau dah ada dekat platform TikTok dan sebagainya, harga dah jadi harga asal. Jadi tuan-puan tak dapatlah manfaat tersebut. Jadi saya memberikan kelebihan dan ruang serta benefit kepada semua untuk ambil kesempatan tersebut, insya-Allah. Okey, saya buka soalan kalau ada, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Jumini. Okey, kalau contoh macam Puan Jumini kan, makcik dah PM Ustaz tapi Ustaz tak respon lagi. Maksudnya turn Puan Jumini tu belum sampai lagi. Puan Jumini sampai lagi. Nanti sampai turn Puan Jumini, saya akan PM, insya-Allah. Sedikit masa lagi sebab Ustaz baru baik demam. Jadi terhad sikit lah, ni anak Ustaz pula demam, doakan demam panas pula hari ni. Jadi terhad sedikit lah urusan untuk menguruskan buku. InsyaAllah apapun saya usahakan untuk bagi semua dapat buku ni sebelum bulan 7 semua dah ada dah. InsyaAllah sebelum bulan 7 ni semua dah ada. Dengan izin Allah, Allah mudahkan semuanya supaya kita dapat gunakan buku ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya alhamdulillah dah terima buku. Terima kasih. Lepas tu saya nak bayar tu bila? Tak tahu include posting berapa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Buku saya belum sampai lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tertutup suara tu gayanya. Saya buku dia dah sampai tapi Puan Taibah dah baca buku tu. Tak ada pula Ustaz. Okay. Ustaz ada lagi ke? Cuba suara. Testing. Sekarang ada? Ustaz tak ada. Alhamdulillah, ingat tak dah keluar tadi. Alhamdulillah dah ada. Okey. Apa nama, saya dengar cuma kuliah kita ni ada rakaman nanti saya beri rakaman dalam grup kita insya-Allah. Kemudian kuliah tadabbur tajwid ini akan berlangsung dengan Usrah Glory setiap hari Jumaat malam Sabtu. Kemudian dengan YBIM insya-Allah bulan 7 ni lah saya start sebab nak uruskan buku dulu. InsyaAllah awal bulan 7 kita akan mulakan dengan YBIM untuk kuliah tadabbur dan tajwid lah. Jadi dah ada buku, nanti senang lah kita nak rujuk kita punya kuliah insyaAllah. Wallahu a'lam, sekadar itu saja. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita tutup. Ustaz, apa nombor yang kita nak contact tu?
Dekat ruangan komen tu Ustaz letak tadi. Ada nampak? Komen kat mana ya? Kejap. Kejap Nombor tadi tak sempat nak ambil lah. Okey, saya sebut 017 017 280 280 6855. 6855. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. 017 280 6855 ya. Betul. Terima kasih. Okey, sama. Ustaz yang kelas dengan YBIM tu dia hari apa, pukul berapa Ustaz? Itu yang pukul 12 tu lah. Siap tengah hari tu. Oh, pukul 12 tu. Isnin Selasa InsyaAllah nanti bulan 7 saya akan tukarlah kita punya, mungkin hari Isnin atau Selasa lah, apa nama untuk tadabbur dan tajwid. Daripada kita akan start daripada surah yang awal daripada surah Qul Huwallahu Ahad tu. Kita akan tadabbur macam ni jugalah. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Sama. Okey, sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Ayah, tuan-tuan semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih.